Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan channel saya, Makcik Kampung. Okay, hari ni saya nak pergi Matahari. Saya nak beli sumi. Saya nak buat puding sumi by Khairul Amin. Jom kita pergi beli barang. Let's go. Guys, kita nak pergi Matahari. Hai, saya dah ada dekat Matahari. Saya nak ambil barang-barang nak buat puding jelly. Nanti kita pergi tengok apa yang patut kita beli. Go. Okay, tepung kastad satu. Okay, kita beli tepung kastad. Okay, kita nak ambil susu cair. Mana susu cair? Kita nak ambil serbuk jelly. Mana serbuk gagah? Tu dia sebut dia. Okey, dah beli tepung kastad, dah beli susu, jelly. Apa lagi kita beli? Ni sebut dia agak-agak. jelly. Apalah. Okey. Nak buat apa sebenarnya? Jadi nak buat apa? Buat jelly. Puding jelly. Kita nak buat puding jelly. Puding jelly. Jom kita bayar. Let's go. Bayar. Bayar. Kita nak bayar. Ini dia bahan-bahan saya nak buat puding sumi. Jadi saya nak masuk dalam bekas. Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat puding sumi by Khairul Amin. Okey, saya tengok kat TikTok viral puding sumi dia. So saya nak buat puding dia. Jom kita tengok macam mana dia buat. Okey, yang ni. Nampak tak? Kita nak buat puding sumi sangatlah senang. Ni dessert yang confirm lah keras untuk apa nampak ni? So ambil 2 tin susu cair, tambahkan 1 cawan fresh milk, 1 cawan air, 1 sudu kecil esen vanila, secubit garam, dan tambahkan 3 sudu susu pekat manis dengan 2 sudu tepung kastad and also 10 gram serbuk agak-agak. Kau sampai sepati baru hidupkan api. Kita dah tengok tadi kan cara Khairul Amin buat kan. Ni dia bahan-bahan dia. Saya ikut dah. Ini jom kita buat. Dan ini sumi dia. Let's go. Okey, mula-mula saya nak masukkan susu cair. Okey, kemudian saya masukkan 1 cawan air. Okey, susu fresh milk, susu pekat manis, secubit garam, 10 gram serbuk agar-agar putih, 2 sudu besar tepung kastad. Okey, kita kacau sebati. Satu sudu esen vanila. Lupa letak tadi. Okey, dia dah sebati. Dia tak ada ketul-ketul. Okey, saya pasang api ya. Okey, saya dah pasang api dah. Kita tunggu sampai kita kacau sebati ya. Okey, dia dah tak ada ketul-ketul dah. Okey, saya pasang api ya. Okey, saya dah pasang api, tunggu dia masak. Okey, dia dah likat nampak. Jadi lepas ni kita tutupkan api. Okey, saya dah sediakan bekas. Saya nak tuangkan sumi. Masukkan sumi berbagai-bagai warna. Okey. Okey, macam ni lah. Banyak ni kan, berwarna-warna. Sekejap lagi kita masukkan kastad dia. Inilah dia hasil saya buat kak tadi. Okey, saya nak letak dia punya ni kastad dia. Okey, let's go. Okey, ni dia kastad dia. Dia dah pekat, likat. So
So, saya nak masukkan dalam sumi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Wah, sedap tak? Siapa nampak telio, cuba komen dekat bawah ya. Kepada Cik Khairul Amin, saya dah buat tapi belum rasa lagi lah. Bulan puasa kan. Kejap lagi berbuka saya nak rasa. Okey. Okey, tada, dah siap dah. Sekejap lagi saya nak letak dalam peti sejuk. Nanti berbuka boleh makan, okey? Stay tune. Hai. Ni dia. Puding yang saya buat tadi. Bawah dia macam tu. Okey, saya nak cuba. Terus saya letak susu manis sikit. Manis. Sikit. Biar manis. Saya nak rasa dia rasa tawar sikit. Dia manis tapi manis-manis buah ni, buah susu pekat sikit. Lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sikit. Ada. Dia nak. Nak ni mana nak? Oh, nak jelly. Okey, dia nak jelly. Tidak ada. Mantap. Tak nampak lah. Yang tak nampak sebab pudingnya putih sangat. Weh, nak tolong ke? Tak apa. Nak. Oh, adik nak juga. Oh, sedap. Oh, sedapnya. Sedap ke? Nak tak? Apa ni Sedap. mau tengok? Macam mana kau sedap? Macam mana? Nah. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Makcik Kampung. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.